Sanggup berhutang dengan keluarga selepas ditawarkan peluang pekerjaan oleh sedikit penipuan atas talian yang menyamar sebagai wakil Shopee. Seorang suri rumah bukan saja kerugian RM70,731, malah terpaksa membayar hutang yang dipinjam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Asisten Komisioner Azli Muhammad Noor berkata mangsa berusia 28 tahun itu membuat laporan polis kira-kira jam 2.18 petang semalam di Balai Polis Kuala Terengganu. Mangsa menerima panggilan telefon daripada individu tidak dikenali yang mengaku kononnya sebagai wakil Shopee pada 2 Januari lalu. Sedikit kemudian menyatakan ingin menghantar hadiah daripada Shopee kepada mangsa sebelum menawarkan kerja sambilan melalui atas talian. Mangsa yang tertarik dengan tawaran kemudian membuat 7 transaksi pembayaran ke akaun berbeza bagi melakukan kerja yang ditawarkan. Mangsa kemudian menyedari dirinya ditipu lalu membuat laporan polis. Azli berkata kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan manakala sumber kewangan mangsa adalah simpanan peribadi dan juga pinjaman dari keluarga terdekat.